Okey, ni gambar sebelum Saya tunjuk gambar sebelum. Kita pasang bracket tu. Bracket untuk absorber belakang untuk rendahkan sikit absorber belakang. Bracket tu bila kita pasang nanti absorber akan duduk condong sikit dia akan ke belakang. Dia akan sambung sini, dia akan duduk sini. Bila sambungkan, tak tengok berapa banyak dia punya turun rendah. Sekarang ni jarak dia lebih kurang dengan body lebih kurang sejengkal. Kita tengok nanti lepas pasang tinggal mana tinggi dia. Ini selepas dah pasang, dia turun sikit je lah, dia tak turun banyak. Asal dia absorber duduk tegak, jadi dia main agak keras sikit. Bila dah dia condong sikit ni, dia main agak lembut, jadi tak rasa keras sangat.